Saya berkenal Serajam tahun 2023. Masa tu saya ada slip disk. Anak saya cari Google, Facebook, apa semua. So dia jumpa dekat ada Facebook lah. Dia kata, ibu, kita pergi Serajam dekat Ion. Saya kata, okey lah boleh. Masa tu kami 3 beranak ya. 3 beranak datang lah buat rawatan tu. Boleh, saya kata, ya ke benda ni? Ada was-was lah, bukan kata tak percaya, was-was. Dia kata, ibu cubalah dulu. Waktu kali pertama saya cuba, subhanallah, saya cakap memang terbaik. Wah, terbaik. Memang terbaik. Terbaik. Jujur saya cakap, terbaik. Ibu, macam mana boleh terkeluar perkataan terbaik tu? Apa yang ibu rasa sebenarnya? Sebab saya sakit pinggang kan, slip disk. Bila menggunakan katil Serajam tu, saya tak tahu dulu apa benda yang ada kat Serajam tu. Saya tak tahu apa benda pun. Cuma di-explain oleh cikgu Ain. So saya cubalah. Dianya roller tu bergerak, haba dia tu. Lepas habis jawatan, ya Allah, badan saya diri terus boleh tegak. Sebelum tu ibu macam mana? Saya bengkok sikit. Oh, sebab macam nak menangkan menunduk sikit sebab saya nak menangkan sakit saya. Kali pertama tu tau. So saya gunakan rawatan tu selama 10 hari without fail. Lepas tu sorry lah, ada kerja apa saya terlepas. And then dijadikan cerita, saya jatuh sekali lagi pada tahun ni. So slip disk saya datang dan tulang belakang saya S2 ke S1 retak sedikit. Dan anak saya ingatkan saya balik, ibu, you should go to Serajam balik. Saya pergilah dan without fail lah. Pejam celik dah berapa lama dengan Serajam bu? Kalau yang terdekat ni dah terdekat ni 5 bulan dah. 5 bulan ya. Dulu apa yang ibu tak boleh buat, lepas buat Serajam apa pula yang ibu boleh buat? Rasanya segar, badan tu segar, pergerakan tu pantas. Kalau dulu nak naik tangga tu kenalah pegang lepas. Sekarang ni tak ada. Saya memang kena bongkok, kena jalan pelan-pelan. Macam orang baru lepas bersalin. Macam orang pantang. Yes. Oh, lepas tu sekarang bu, sekarang? 1, 2, 3. Laju. Dah boleh lari. Pusing lagi. Tapi kan dah boleh lari. Alhamdulillah. Dah boleh lari? Boleh. Sekarang? Ya. Dah boleh lari? Boleh. Ibu lari buat apa? Ayah kejar? Oh, kejar cucu. Kejar cucu kat rumah. Sebenarnya dah berapa lama sebelum ibu kenal Serajam yang tahun 2023 tu? Saya rasa dah 6 ke 7 tahun. Apa je usaha ibu pernah buat untuk kurangkan ataupun untuk bantu masalah ibu punya slip disk sebelum ibu kenal Serajam? Biasalah, saya orang nurse kan. So ke hospital lah buat apa ni? Fisio. Fisio dia cukup sakit, saya tak boleh. Saya cuba 3 kali je. Lepas tu saya kata, ayah, tak payahlah, tak nak pergi. So ayah ambil pendekatan pergi berurut. Sakit. Berurut dengan orang lah maksudnya. Jadi kalau dengarkan, ibu dulu kerja apa ibu? Saya seorang jururawat. Biasanya jururawat ni adalah orang yang bekerja dengan perubatan moden kan. Jadi kalau sakit semestinya akan mencari rawatan hospital dulu. So sebab tu ibu pergi fisio. Tapi ibu cakap tak tahan sebab sakit sangat. Apa rawatan yang diberikan dekat ibu tu? Ada yang traction ke apa ke? Yes, saya kena traction. Traction tu memang sakit. Macam mana kaedah dia tu bu? Kaedah dia akan grip kat pinggang kita. So ada pasir atau air digantung untuk beberapa jam. Saya tak boleh sebab dia nak tarikkan balik kan. Kalau kita kan benda yang dah sakit tu, kalau boleh slow by step ni tak terus grab memang terlalu sakit. Kalau orang kata Serajam ni tak bagus, saya lah orang yang pertama akan bangkang. Memang adalah respon pada saya, kawan-kawan saya downkan saya, betul ke boleh baik? Saya kata saya dah guna memang baik. 3 hari tu slip disk saya memang teruk. Hari pertama saya guna pun saya dah boleh jalan dengan tegak. Ayah pun kata, laju jalan. Kenapa saya nak menidakkan benda yang betul? Baru-baru ni ada kawan ayah mengatakan Serajam ni guna di sini je bagus. Bila beli bawa balik tak ada efektif apa-apa. So ayah jawab, kalau tak guna hari-hari, kalau tak macam tadilah puan ni kan, kalau dia tak guna satu hari 6 kali, tak akan berkesan lah. Sama lah kalau kita kat sini kita rajin hari-hari untuk datang. So dekat rumah dah beli, you dah keluar duit, you tak nak guna, you are stupid. Betul tak? Betul. Jadi Serajam memang terbaik pada saya. InsyaAllah doakan saya nak beli. Amin. InsyaAllah. Ibu, semoga impian ibu tu akan terlaksana juga. Sebab kalau diikutkan kan, sebenarnya ibu banyak bantu Serajam juga sebenarnya. Daripada sudut ibu kongsikan pada orang lain, kongsi pada ahli keluarga ibu sehingga ada besan ibu kan yang dah buat keputusan untuk bawa balik Serajam sendiri. Tapi kan ibu, saya memang sangat-sangat nak tahu juga.